Kalau korang perasan, dalam pasaran sekarang ada bermacam jenama grease. Okay? Tapi yang mana satu sesuai untuk reel kita? Kenapa saya timbulkan persoalan ni? Pertama, kerana ramai yang bertanya, grease apa yang sesuai untuk mereka gunakan bila nak servis reel mereka. Dan yang kedua pula, saya sendiri pun nak juga tahu berkenaan dengan hal ni kerana terlalu banyak pilihan grease yang ada dekat luar sana sampai saya sendiri pun keliru nak pilih brand yang mana satu untuk saya nak bawa masuk dalam kedai ni. Okey. Jadi kalau korang perhatikan, ada banyak jenama grease dekat dalam pasaran ni. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang buatan tempatan, ada juga yang imported daripada overseas lah. Ada yang claim grease mereka water resistant, ada yang heat resistant, ada juga yang claim bila kita guna grease mereka ni, reel akan jadi lebih smooth and so on lah. Tapi betul ke segala claim yang kita tengok dekat media sosial, dekat TikTok, dekat bermacam-macam platform lagi ni kan? Okay guys, jadi disebabkan oleh kerana ramai antara korang pun bertanya dan saya pun tak tahu, saya pun nak tahu juga kan. Jadi kat sini, ini sebemban saya dah beli segala grease yang ada dekat pasaran yang saya boleh beli, okay? Yang online, walk in ke kedai-kedai apa semua, inilah dia. Jom saya tunjuk kat korang apa grease-grease yang saya berjaya dapatkan ni. Okay, ini dia grease yang saya dah beli tu. Ini semua makan model punya ni. Untuk siapa? Untuk kita lah. Okay, jadi kat dalam ni korang tengok macam ni. Ini Shimano Shimano. Ni RCW, ini Pen, ini Daiwa, ini entah apa tah, saya pun tak tahu. Ni Abu Garcia. Ni dekat TikTok saya tengok Dr. Reel. Dua ni apa benda punya entah. Ni lagi. Lepas tu kita ada ni, macam mana sebut dia, Diutil ni lah Dushlon. Macam tu kan. Okay, cuma untuk video ni saya akan fokus kepada grease untuk gear. Jadi itu tadi saya dah tunjuk koleksi grease untuk main gear yang saya dah procure. Jadi insyaAllah next segment kita akan buat water resistant test.